Okey, jadi apabila sudah selesai bicara, langkah seterusnya iaitu langkah nombor 6 dalam 7 langkah pusaka kecil yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi langkah ke-6 adalah perintah. Jadi sebelum ni kita ada cakap berkenaan dengan bicara. So proses bicara perlu dihadiri oleh pemohon, wajib ya pemohon, dan juga waris-waris yang berkaitan. Apabila sudah selesai proses bicara, maka unit pembahagian pusaka kecil ataupun pegawai pembahagian pusaka akan mengeluarkan perintah. Jadi perintah ni dia ada beberapa jenis. Dia bukannya ada satu jenis perintah saja, tak, dia ada beberapa jenis. Jadi contohnya yang saya boleh beri secara ringkas adalah borang F, iaitu surat kuasa mentadbir, yang mana lantikan pentadbir akan dibuat melalui borang F tersebutlah, ataupun kita panggil surat kuasa mentadbir macam tu. Kedua perintah adalah borang E. So borang E ni adalah kita panggil perintah pembahagian, yang mana perintah ini membahagikan terus harta-harta kepada waris-waris yang berhak. Dan yang ketiga borang T. Borang T ni adalah perintah untuk bicara selanjutnya ataupun permohonan selanjutnya. Yang ini borang T biasanya terpakai bagi permohonan selanjutnya kalau anda gunakan borang P semasa hantar borang di MyLand. Jadi kalau guna borang A semasa hantar borang di MyLand, outcome dia ataupun hasil perintah kemungkinan ada 2 ataupun 3, iaitu pertama borang F, surat kuasa mentadbir, ataupun borang E, perintah pembahagian, ataupun borang H, iaitu pelantikan pemegang amanah ataupun masuk caveat pendaftar dan sebagainya, bergantung kepada situasi lah ya. Kedua adalah kalau anda hantar borang P, outcome dia akan keluar adalah sama ada borang F ke ataupun borang T, perintah selanjutnya lah oleh pejabat pusaka kecil JKPTG.